Jangan sampai bahagian sini, bahagian otot sini terlalu tegang. Memang akan jadi masalah frozen shoulder. Okey, selepas kita dah urut di bahagian bahu, okey, kita cari dulu tulang belakang dia. Mana tulang belakang? Okey, ini tulang belakang, and then kita ambilkan 3 jari kita letak. Okey, jari tengah kita ini adalah tulang belakang kita. And then kiri dan kanan ini adalah di bahagian urat belikat kita. Okey, jadi cara dia macam mana? Boleh gunakan tangan kita, tekan di bahagian. Okey, ni tadi. Okey, yang tengah ni adalah tulang kita. Jadi di kiri dan kanan ni tadi, okey, guna di sini kita pusing. Cara dia macam mana? Kita pusing. Sedap tak? Okey. Akan rasa satu urat bunyi. Ketup. Ketup. Okey, kat situlah kita tekan and then tolak twist ke sebelah sana. Okey, twist ke sana. Twist ke sana. Okey, boleh guna bahagian ibu jari kita ni, kita twist. Tolak, tekan. Tekan, tolak. Tekan, tolak. Kita buat balik daripada atas, tolak. Oh, kat sini nampak ni. Kalau Ita ni, bunyi ketuk-ketuk. Kalau kita, nampak? Tak perlu kita tekan kuat-kuat. Kita ada okey. Jadi jangan sampai bahagian sini, bahagian otot sini terlalu tegang. Memang akan jadi masalah frozen shoulder.